Ladies and gentlemen, please welcome Hanif Lloyd. Orang kata lepas kahwin susah dapat six pack kan. Saya selepas berkahwin dengan isteri saya yang saya jadi fit. Lain macam diet atau workout. Dua-dua senang kalau you faham dan you tahu apa nak buat. Diet saya masa tu saya mengadap high rocks. Saya makan nasi kandar hampir setiap hari. Oh yo. Pak buat rekod 1 jam 10 minit. Adakah Hanif rasa education ni still relevant? Kalau you rasa education tak penting, terpulang pada you lah. Influencer bukan professional. Kalau ada yang cakap tu dia bukan influencer. Dunia influencer ni banyak fake ke ataupun real? Kita tengok macam mana dia bertindak lah. Memang jujur cakap semuanya dibuat-buat. Lelaki Melayu Islam boleh kahwin lebih daripada satu isteri. What do you think about that? Saya tak pernah jumpa lagi perempuan yang sanggup berkorban untuk saya. Mak saya pun tak sanggup buat masa bapak saya susah. Dia sangat-sangat sayangkan anak dia. Assalamualaikum. 大家好 Selamat datang ke Melayu Cina Podcast. Okey sayang, hari ni kita ada tetamu yang sangat special. Betul. Dan saya rasa bukan kita dua je yang kenal dia, tapi ramai yang kenal dia melalui TikTok. Kalau related in terms of kesihatan, menjaga diri, jaga badan kan. Memang you guys kenal ke? Betul tak sayang? Ya, betul. Siapa tu? Siapa tu? So kita tak nak cerita lama-lama sangat intro ni, biar orang tu sendiri yang menceritakan tentang diri dia sendiri. Tapi serba sedikit lah, kalau kita cerita dekat Malaysia ni tentang face of kesihatan, rasanya dia adalah orang individunya lah kan. Individu tentang kesihatan. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, ladies and gentlemen, please welcome Hanif Lloyd. Yay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Hanif? Sihat, Allahu Akbar. Ui. So, apa tu, sebelum kita nak mulakan, why don't Hanif boleh introduce tak diri Hanif? Boleh. First thing first, nama sebenar saya adalah Abdul Hanif bin Abdul Hamid. Mudah dikenali dengan nama Hanif Lloyd, nama timangan saya. Saya berumur 41 tahun. Saya dalam bidang fitness secara tidak profesional dah 19 tahun. Secara profesional dah 8 tahun. Saya berhenti corporate fitness rasanya 3 tahun lepas dan saya sekarang ni full time usaha dalam sukan lah, fitness race, dalam obstacle race, crossfit, apa saja yang melibatkan fitness saya cuba saya payah untuk sertai dalam kategori saya sendiri. Dan sekarang ni juga saya dan isteri saya juga ada produk meal replacement sendiri, and then saya juga adalah seorang fitness content creator lah full time. Wow, full time fitness content creator Ya, rasanya ramai yang kenal Hanif as an influencer. So boleh tak kita tahu dah berapa lama Hanif become an content creator. Lagi-lagi tentang fitness lah. Kalau sebelum buat fitness saya ada buat business. Ada buat content saya business dulu pasal gadget. Benda tu saya rasa saya dah buat dah 3 tahun. Kalau bidang fitness 100% rasanya dah genap 7 tahun. 7 tahun? Oh, 7 tahun. Yeah, it's quite a long time lah. Setahun sebab anak saya umur 6 tahun, setahun sebelum tu. So genap 7 tahun lah. So kalau orang tanya senang lah. Orang tanya senang lah. Dan kenapa Hanif pilih bidang kesukanan? Dia sebab kita kena buat benda yang bukan minat tapi benda yang kita boleh hidup. So saya anggap fitness sesuatu yang saya bangun pagi saya boleh buat. Dia saya malas ke apa-apa saya terus boleh buat je. So walaupun benda tu stres ke, perit ke, saya boleh menghadap benda tu lah. So as a full time content creator ataupun dikategorikan sebagai influencer, betul tak? So Hanif dah berada dalam bidang ni 7 tahun tadi. Yes, saya. So Hanif rasa dunia influencer ni dia banyak fake ke ataupun real sebenarnya? Dia bergantung pada individu. Ada yang real, ada fake. Kita tengok macam mana dia bertindak lah. Bagi mereka yang dah biasa dalam bidang ni, kalau kita tengok tindakan dia berbeza sikit, kita dah tahu tu fake. Tapi ada yang nampak real, memang ada yang real. Tapi daripada segi konten, memang jujur cakap semuanya dibuat-buat. Kecuali kalau benda tu reality. Contoh kalau macam saya masuk pertandingan fitness. Kalau saya kalah, saya kalah. There's no such thing as saya berlakon nak kalah. So kalau saya menang, saya menang. So dia situasi macam tu dia tengok lah jenis orang. Tapi kalau you dah biasa dalam bidang ni, you tahu dah. Kalau you tengok benda tu macam tak kena sikit, this is fake. Maksudnya tak kena sikit tu macam mana tu? Okay, contoh macam propaganda macam influencer gaduh dengan influencer. Kalau dia gaduh sama sendiri,
itu basically kemungkinan besar is just fake. Mungkin fake, mungkin real. Sebab kalau yang jenis yang gaduh tapi dia bangkitkan keluarga, anak-anak, ibu bapa kan, orang tu sebenarnya dia just nak create satu dia nak create satu tekanan supaya orang fokus dekat dia. Sebab kalau dia tu real betul-betul, dia akan target individu tu saja. Tapi kalau dia target sebut sekali keluarga semua tu, bermaksud influencer tu sebenarnya nak orang pandang dia. Dia tengah nak create havoc supaya orang pandang dia je. Faham. Sebab kalau dia betul-betul tak puas hati dengan individu tu, dia akan bercakap dekat individu tu saja. Okay, tu real selalunya. Kalau macam saya pun biasa dalam social media ni, ada orang bercakap pasal saya, tapi di belakang kita akan bercakap senang. Maksudnya macam kalau katakan you tak puas hati dengan saya, tapi kat belakang kita gembira, borak. Tapi sebab benda tu membuatkan orang macam seronok, suka, benda tu kita create sesama sendiri sebenarnya. Buatkan benda tu jadi satu macam viral ke apa kan? Saya ingat lagi macam contoh macam hari tu saya dengan Captain Rais. Okay. Sedangkan kita orang berkawan. Kita orang bertanding sama-sama semua, siap pergi mana-mana. Saya kadang-kadang bila saya bertanding, dia call saya. Dia bertanding, saya pun call dia. Kita orang siap WhatsApp semua. Tapi orang ingat kita orang bergaduh. Sebab perspektif kita orang tak ada banyak perkara. So kita kadang-kadang main-main lah. So perlu tak Hanif explain kalau ada salah faham macam tu? Salah faham, dia macam ni. Kadang-kadang ni kita kena faham, dia tengok jenis orang. Kalau you jenis yang suka provoke, you will invite someone yang akan tak puas hati dengan you. Itu memang perkara normal. Tapi kalau you jenis yang bukan provoke, you just like to create something positive, selalunya orang akan ambil keputusan untuk create sesuatu yang you ni tak bagus. Ini yang banyak kita kat luar. Kadang-kadang kita nampak macam contohlah, macam saya bagi contoh influencer yang kita tak boleh nak sentuh sekarang, Khairul Amin. Okay. Memang tak mungkin boleh disentuh, tapi ada orang cuba, tapi gagal. Dia maksudnya cuba macam nak jatuhkan image dia lah. Jatuhkan image dia, tapi gagal. Sebab positivity dia tu membuatkan ramai orang yakin yang dia tak mungkin buat macam tu. So itu yang maksud saya masukkan. Kalau ada orang yang suka provoke, this one kalau dia provoke tu membuatkan orang lain marah, itu kita dah boleh expect. Itu memang perkara yang mudah. Tapi kebanyakan sekarang ni kita nak jumpa influencer macam Khairul Amin dah sangat-sangat susah. Sangat susah kan. Sebab dia very rare. Yes. Tapi I rasa kan, I rasa even even though you terlalu banyak positif pun bahaya tau. Don't you think so? Sebab kan kalau dia buat satu kesalahan, orang akan anggap itu benda biasa. Don't you think so? Saya pernah kena masa tu saya masuk bertanding. So there was situation was judge tu tak ambil peka lah. So saya marah lah time tu. Okay. So ada orang ambil video and post dekat social media yang saya marah. So ramai orang mentah. Memang ramai. Tapi alhamdulillah syukur ramai yang kenal saya, dia backup lah. So bagi saya diamkan diri. Sampai sekarang sebenarnya orang sebut pertandingan tu sebenarnya tahun lepas. Yang video viral, saya dah tengok satu video. So sampai sekarang lah. So benda tu bagi saya tak ada masalah. Bagi saya okey, tapi benda tu bagi saya bagus sebab kat situlah you kenal pasti mana satu followers you yang matang, mana satu followers you yang betul-betul genuine. Kadang-kadang ada orang yang follow kita ni sebab dia nak tengok kita jatuh. Ada yang kadang-kadang tak matang, dia accept tu benda tu macam tu je. So bagi saya, kalau katakan bagi saya lah, kalau benda tu berlaku bagus, sangat bagus sebab dia mematangkan you, dia membuatkan you aware. Sebab selepas kejadian tu, adalah certain pertandingan fitness yang kita masuk, dia nak guna sebab dia nampak saya jenis yang kalau tengah heart rate naik, tengah bertanding saya macam serius kan. So dia akan gunakan, dia sengaja nak tengok saya marah. Ada kita orang pernah masuk pertandingan yang jemput saya, macam nak provoke you lah. So benda tu ada berlaku dan saya perasan, kawan teammate saya pun perasan. So dia ingatkan saya, coach you kena sabar. So kita orang relax lah. So benda tu tak berjaya. So ada juga followers yang bertindak, kadang-kadang dia menyerang kami, dia kata macam tu kan. It's really good. Bagi saya bagus sebenarnya sebab saya selalu cakap dengan diri saya, setiap perkara berlaku kerana Allah benarkan. So kalau hari-hari macam sentiasa positif, hidup ni jadi boring. Betul. Kan hari-hari anggap you baik. Kadang-kadang kalau hari-hari orang pun tunduk-tunduk saya macam kita jadi ni lah. Lepas tu when one time kalau ada detik hari tu ada orang provoke kita, it's something good. It shows that you have to sentiasa berusaha setiap hari lah. Sebab dalam hidup memang ada ups and downs. Betul-betul. Itu yang buat hidup lagi seronok. Betul. Ya, kalau semua sentiasa okey je, itu bukanlah kehidupan, betul tak kan?
Latihan lah, latihan. Lagi satu yang saya selalu cakap, kalau dia sentiasa positif dan semua orang tak ada yang provoke, you takkan lagi lebih popular. Antara cara macam mana saya rasa, saya pun tak tahu. Saya rasa mungkin sebab saya banyak tengok zaman sekarang, antara cara you guys nak jadi popular is you kena provoke something. If you don't, one day people will provoke you. Tapi kalau you bersabar, you cukup positif, you cukup yakin dengan Allah, nama you akan naik balik. Sebab tu sampai sekarang saya cuba supaya untuk tidak buat apa-apa. Dan alhamdulillah syukur Allah bagi saya peluang lah untuk pergi lebih jauh. I hope we can stay the same also. Betul. Yeah. Betul. Setuju dengan Hanif. Yeah. Yeah. So isu yang viral tu, adakah itu consider fasa yang gelap dalam hidup Hanif atau ada apa-apa perkara yang Lagi teruk lah. teruk Ada dari banyak. isu Ada tu? lagi. Dengan saya senang sebab orang-orang yang kenal saya tahu, dengan saya susah sikit. Saya memang tak suka marah. Ramai orang yang saya rajin, sebenarnya saya sangat-sangat malas. Saya malas nak layan marah. Bagus. Itu malas yang very positif punya malas. Maksudnya mental tu dah memang di-train untuk tak nak marah-marah ke macam Tak mana? nak marah. Dia macam ni, kadang-kadang kita malas nak buat kan. Saya punya malas tu lagi malas nak layan saya punya perasaan malas. Wow. Sebab bagi saya macam kalau saya tak buat, benda tak jadi. So aku malas nak fikir apa yang tak jadi tu, biar aku buat je. So kebanyakan orang yang bijak, dia tak serang saya, dia akan serang keluarga saya. Dia akan serang isteri saya, anak-anak saya. Kenapa macam tu Kenapa macam isteri dengan anak-anak mana ada masalah dengan orang tu, kenapa dia nak serang your Sebab tu saya family? kata so bila ada orang buat macam tu, otak saya dah terus cakap, okay, saya tahu dah niat dia. Niat dia is just want to see me mad, just want to provoke something, just nak biar orang ada pandang dia. Sebab tu kalau anda nampak macam Khairul Amin, dia tak kongsi sangat pasal keluarga dia. Sebab dia tahu situasi tu akan buat dia marah. Macam saya pula, sebab saya banyak pergi keluar bertanding, seorang akan nampak keluarga dan anak-anak saya. So anak-anak saya tak boleh nak elak. So there was one time ada orang, sebelum ni lah, ada orang panggil isteri saya bodoh. Ada. Tapi saya rasa orang tu dah sedar, sebab selepas tu dia tak bertindak macam tu dah. Dia panggil isteri Hanif bodoh. Sedangkan isteri saya tak buat Why apa. suddenly tiba-tiba nak katakan kata-kata macam tu? Saya tak boleh nak cakap apa, macam saya katalah manusia. Sebab tu saya selalu cuba supaya untuk tidak libat. Kalau saya macam marah pun, saya cuba tidak melibatkan keluarga. Cuba nak ni, kalau kita dengan individu, benda ni normal. Katakanlah saya tak puas hati dengan you lah. Okay. Tak suka ni, you ni tak suka. Tapi bagi saya fikir balik, sebab perasaan tak suka tu Allah yang berikan perasaan tu kan. So kenapa saya nak marah? So walaupun saya tak puas hati dengan you, saya tak suka, saya jumpa you, saya akan tetap buat baik dengan you. Sebab saya tahu Allah yang hadirkan perasaan tu. Tapi ada certain orang, dia tak boleh nak, apa orang kata, dia tak boleh nak simpan. Dia lepaskan. Saya punya kepercayaan pula, sebab saya percaya setiap perkara berlaku kerana Allah benarkan. Kalau saya marah, bermaksud saya bukan marah awak, saya marah Allah. Kalau macam you bertindak macam tu, saya memang marah. Tapi balik, kalau saya marah dengan Allah, sebab Allah yang benarkan tindakan tu. So kalau dia yang buat, you kena terima hakikat sebenarnya dia bukan marah kat you, dia marah kat Allah. So kenapa saya nak marah? Katakan kalau you marah isteri saya lah, marah. Saya memang kadang-kadang saya macam, tak boleh ni isteri aku. Tapi bila saya fikir panjang, duduk isteri saya tenangkan saya fikir balik, dia sebenarnya bukan marah kat saya, dia bukan marah kat isteri, dia marah kat Allah. Sebab Allah yang hadirkan perasaan tu, dia lepaskan. Sedangkan Allah nak dia sabar. So kenapa saya nak bertindak? Sebab saya dah lalui banyak sangat perkara dalam hidup. Saya dah pernah bankrupt, saya dah pernah hilang macam-macam. Saya dah pernah tidur tepi jalan berbulan-bulan sebab tak ada duit. Tidur tepi jalan Saya dengan isteri saya dah pernah lalui macam kita orang dihina oleh masyarakat, dah pernah dah. Sebab masa dulu saya banyak kerja saya pernah banyak orang panggil saya macam. Sebab saya dah lalui benda tu. Kadang-kadang saya terperanjat, macam mana saya boleh lalui semua tu. Macam mana boleh harungi melepasi benda-benda tu lah. semua tu Saya pernah dikejar Along lagi, hutang beratus-ratus ribu. Dan saya berjaya lepasi. So benda tu sebab Allah benarkan. Sebab tu sampai sekarang saya selalu fikir, if apa-apa jadi, you kena relax je. You kena sabar. You kena sentiasa berusaha lah. Sebab sebenarnya yang masalah bukan orang, masalahnya you. You kena bersabar dengan kekurangan you. You tak boleh nak handle duit. You tak ada masa nak jaga anak-anak. You tak ada masa ni, tak boleh tu.
So you kena bersabar, you kena usaha. Kadang-kadang Allah nak ingatkan saya. Kadang-kadang macam kalau saya susah kan, saya fikir ada benda aku tak buat ni. Alamak, aku tak pergi solat subuh kat masjid. So konsisten lah pergi. Kadang-kadang bila kita busy tak sempat kan. So sedangkan lelaki kita digalakkan at least sehari sekali duduk kat masjid. So kalau macam aku terlalu sibuk sampai aku tak sempat pergi solat kat masjid. Okay, aku dah tahu dah silap aku. So saya cubalah luangkan masa walaupun sibuk. Okay, masalah tu selesai. So sebab tu saya selalu ingat kalau ada masalah berlaku is because Allah benarkan. So setiap kali kalau ada orang serang saya ke apa-apa ke yang rasa macam just nak provoke, saya pergi balik dia bukan marah saya. Dia bukan ujian lah maksudnya daripada Allah tu sendirilah. Ya, so kalau macam saya lah, saya cuba untuk tidak, macam saya kata saya tak suka you, tapi saya cuba tak buat apa-apa sebab ini mungkin Allah datangkan perasaan tak suka tu kat saya, nak tengok saya boleh lawan ke tak, boleh handle ke tak. Faham. Wah, deep lah. Guys, kita hari ni sangat deep lah. That's why saya jemput Hanif Lloyd. Boleh lah, insyaAllah. Sebab kan, tak sangka pula di sebalik kegembiraan yang Hanif buat video-video tu, rupanya Hanif dah tempuh dari segi macam-macam ujian. Mesti ada. Kita manusia mesti ada benda-benda macam ni. Dia tak boleh nak anggap dunia ni happy je. Dia mesti ada, tapi kita kena sabar lah. So macam selain macam yang itu saya pun dah teruk dah tu ujian tu, pernah tak macam kena betray daripada kawan-kawan ataupun industri? Betray sejak saya ada isteri saya tidak. Sebab isteri saya akan bantu saya lah. Saya suka isteri saya sebab isteri saya ni, sebab kenapa punca saya bawa isteri saya ke mana-mana, dia kenal pasti orang. Sebab isteri saya dah biasa bekerja dengan orang, dia dah biasa buat bisnes, dia dah biasa kerja dengan banyak businessman. Sebab isteri saya dulu tukar masak. So dia dah biasa jumpa orang. So dia dah kenal. So bila ni saya akan tanya isteri saya, okey tak? Isteri saya kata okey je, kita akan buat. So kalau saya tunjuk, macam saya datang podcast ni, saya kata yang begini ni. Lepas saya okey, tak cakap apa-apa, mana okey. So dia tahulah yang Hanif nak join podcast dia ni datang. lah. Dia tahu. Dia kalau tengok saya okey, lepas tu tengok situasi, lepas tu tengok keadaan, dia kata okey. So tak ada masalah. So maksudnya your wife adalah first scanner lah. Dia scan dulu dia punya vibe, energy. So Hanif setuju tak sebab ada orang kata lelaki dia akan berjaya kalau dia sayang dan dia dengar cakap isteri. Bagi saya, seorang lelaki, seorang suami lah berjaya kerana doa isteri dengan anak dia. Saya cakap jujur, saya tak baik. Saya kadang-kadang solat pun, sebab saya mengejar masa tau, saya banyak ni. So lepas solat, doa sekejap tu saya belah. So saya memerlukan doa abang bapak saya, isteri saya, anak saya. So sebab tu saya sangat hargai isteri saya. Kadang-kadang orang kata macam tak boleh, kadang-kadang suami kena ni lah kan. Tapi saya percaya pada doa. Sebab kalau saya seorang usaha, tak jadi lah. Tak boleh Tak jadi, saya betul tak jadi. Teamwork is a dream work lah. Okay, itu pasal isteri tadi kan. Sekarang ni kan macam orang kan nak, sebagai Muslim kan dia dah boleh kahwin 4, kan? Ada yang kahwin 2, kahwin 3. What do you think about that punya topik? Lelaki Melayu Islam boleh kahwin lebih daripada satu isteri? Tak ada apa-apa pendapat. You nak kahwin lah. You mampu, you kahwin lah. Kalau you rasa you mampu, you kahwin lah. Macam saya, kalau you tanya sendiri, adakah saya akan kahwin 4? Saya sebelum saya jumpa isteri saya pernah bankrupt. Okay. Lepas tu sebelum saya kahwin dengan isteri saya, waktu tu saya ada hutang bank 200,000. So bapak saya minta saya janji dengan bapak saya, sebelum kau kahwin kau kena selesaikan 200,000 tu. Sebelum kahwin kena settlekan 200,000? Dengan bank lah, sebab saya nak keluar pada blacklist. So isteri saya yang bantu saya dalam masa 7 bulan selesaikan 200,000 tu. Kita orang buat bisnes, kita orang kerja duit. Partner lah, girlfriend lah. No, isteri saya sebab saya 100% buat kerja saya, isteri saya jadi driver. Kadang-kadang pukul 1-2 pagi jumpa klien, jumpa customer nak COD, isteri saya drive. Saya tidur je. Kerja saya adalah buat video, bercakap pasal produk, cakap pasal ni. So saya buat apa yang saya perlu, isteri saya buat apa yang dia perlu. So isteri saya sediakan saya punya makan minum. Saya tak fikir banyak tau. Isteri saya yang sediakan saya, dia kata, "Yang, jom kita makan." Isteri saya fikir, sebab isteri saya tahu apa yang saya boleh makan, tak boleh makan. Dia buat pergi sana, buat pergi sini. Kadang-kadang tak sempat, dia tahu saya memang tak sempat, dia masak, dia sanggup bangun awal. So saya sepanjang seumur hidup saya jenis yang tak suka bercakap dengan orang. Saya ni jenis macam nak kata introvert, tak sangat, sebab saya jumpa atas sebab macam saya jumpa you bercakap atas sebab kerja. Lepas tu kalau you kata ajak-ajak lepak, mungkin saya macam diam, tak cakap banyak. Kalau you tanya baru saya cakap, saya jenis macam tu. So saya jenis yang tak berjumpa orang sangat. Selepas saya berkahwin dengan isteri saya, memang 100% saya fokus kat isteri dengan anak saya. Saya tak banyak jumpa kawan. Kalau kawan pun, saya boleh cakap kawan saya mungkin 2-3 orang je, tak ramai. So saya dah jumpa banyak perempuan dah.
Saya tak pernah jumpa perempuan yang sanggup berkorban macam isteri saya. Dia berkorban 100%. Dia tinggalkan apa dia buat, kerjaya. Sampai macam saya kahwin dengan isteri saya belajar. Dia sambung belajar. Lepas tu dia sanggup berhenti sebab dia nak tolong saya 100%. So, kalau you kata kahwin 4, kalau you nak kahwin 4, kahwin lah. Saya tak ada masalah dengan you. Kalau you rasa you kata you nak kahwin, kahwin. Tapi kalau you tanya saya, adakah saya sanggup kahwin 4? Saya tak pernah jumpa lagi perempuan macam isteri saya. Dia bukan pasal cantik, jelita ke tak. Saya pernah dengar banyak nasihat. Orang selalu kata, suami yang berjaya, perempuan tu akan cantik. So, saya sangat-sangat susah. Saya dah pernah mengemis. Saya dah pernah tidur kat masjid. Saya dah pernah bergantung seminggu. Aku makan 2-3 kali je. Saya dah pernah minum air pahit. Saya dah pernah susah macam-macam. So, kalau you kata sanggup tak saya kahwin lagi satu, saya tak pernah jumpa lagi perempuan yang sanggup berkorban untuk saya. So, kalau you kata sanggup tak saya kahwin lagi satu, jawapan saya itulah. Saya tak pernah jumpa orang macam isteri saya. Tak mungkin saya rasa dalam hidup sebab saya dah jumpa banyak orang. Mak saya pun tak sanggup buat macam tu masa bapak saya susah. Bapak saya memang tak cerita kat mak saya langsung. 100% tak cerita. Bapak saya susah seorang-seorang. Saya ingat lagi. Sebab saya rapat dengan bapak saya lah. So, saya nampak lah dia punya susah senang. So, mak saya tak tahu. Even adik-beradik saya pun ingat bapak saya jenis yang macam pentingkan diri tau. Tapi tak, dia sangat sayangkan anak dia. So, bapak saya pun ingatkan saya. Bapak saya tak pernah jumpa isteri saya. Tak pernah jumpa perempuan macam tu. So, kalau you kata kahwin 4, you nak kahwin, you kahwin. Tapi saya tak pernah jumpa perempuan macam isteri saya. Only one. Dan Hanif is very lucky lah untuk kan dapat isteri. Memang susah, tak senang. Tisu. Aris, ambil tisu. Tak apa, it's okay. I'm good. Yeah, but no problem. Ni raw emotion. Daripada kata-kata yang Hanif cakap tu, I can relate with my life tu lah kan. Tapi I think apa yang Hanif tempuh tu, dia macam gunung terlalu tinggi lah. Tapi you make it lah. You berjaya harungi gunung yang boleh lah, sangat-sangat alhamdulillah, tinggi. syukur lah. Boleh lah. Proud of you. You made it. And also, walaupun tak pernah jumpa wife Hanif, tapi as perempuan yang rasa very proud of wife Hanif lah. Mesti dia seorang yang sangat baik. I can imagine. Dia sangat baik, terlalu baik lah. Orang buat macam-macam pun dia layan je. Betul, dia sangat baik. Orang ingat dia garang. Sebab kadang-kadang cara dia cakap lah. Satu my wife ni sebab my wife dia habis belajar sekolah rendah, tak masuk sekolah menengah. So cara dia bercakap mungkin kasar lah. Macam kasar sikit sebab dia memang kasar. Tapi sebenarnya sangat terlalu baik lah. Orang datang bagi makan. Dia suka jemput orang. Kadang-kadang dia tak beritahu saya. Balik rumah, ada kawan aku datang. Dia jemput makan. Kadang-kadang besok nak buat open house ni. Yang besok kita jemput kereta nak ais dengan ni. Asal beritahu hari ni? Besok nak buat malam tu beritahu. Tak, dia kata kita ada masa banyak, kita jemput lah macam. Okay. So sebab dia tukang masak, dia suka masak. So kawan-kawan saya pun tahu. Kawan saya pun suka. Even mak mertua kawan saya suka datang rumah atau suka dia datang sebab tahu masakan dia sedap. So dia, macam saya katalah, saya tak pernah jumpa perempuan macam dia. Wah. Aduh. Okay, macam you guys macam pernah bergaduh juga lah. Tu that's normal lah. Hari-hari. Hari-hari. Hari-hari bergaduh So, walaupun bertahun-tahun gaduh manja lah. Tak, bukan gaduh memang gaduh. Gaduh memang gaduh. Tapi macam saya katalah, you dah kahwin. You ada anak. Kadang-kadang dia pujuk saya, kadang-kadang saya pujuk dia lah. So you have to macam gaduh macam mana pun. Katakan kita gaduh pagi. Kat pagi tu, lepas tu nak pergi kerja kan. Lepas tu peluk cium, dia pergi buat kerja dia, saya pergi ni. Petang tu balik macam biasalah, kita anggap macam biasa. Anggap benda tu tak jadi, tak pernah berlaku. Sebab macam saya katalah, saya jenis, isteri saya pun tahu, saya jenis yang malas nak layan malas saya. So kalau gaduh dah, lepas tu dah. Sebab you nak buat apa? You dah ada 3 orang anak, saya ada 3 orang anak. Takkan sampai lama-lamanya.
Saya tak nak jadi macam orang yang pergi turun naik mahkamah sebab ni. Saya tak nak jadi macam curang tu, curang ni. Saya terlalu banyak masa nak buat untuk kerja-kerja saya. Saya tak ada masa nak buat benda-benda merepek-merepek tu. Saya cakap dengan isteri saya macam tu, senang je. Macam dah. Kadang-kadang boleh gaduh. Dah. Jom minum kopi dah. Dah. Jom kita pergi makan dah. Sebab bagi saya macam, saya tanya dia, okay, you tak suka, okay, I buat macam tu lah. Okay dah macam ni. Dia pun macam, you nak macam ni? Okay, I buat macam ni lah. Okay dah. You nak melirik macam mana? Sebab you dah kahwin dah. Betul. Sebab macam saya katalah, saya anggap setiap kali berlaku sebab Allah benarkan. Kenapa Allah datangkan isteri saya? Sebab Allah tahu kekurangan saya. Isteri saya mempenuhi kekurangan tu. So kekurangan saya tu terlalu besar sampai isteri saya penuhkan. Kenapa saya nak pandang sangat kekurangan isteri saya? Saya boleh beritahu isteri saya yang I tak suka you buat ni. Boleh. Tapi untuk saya layan benda tu bagi saya macam tak logik. You manusia, you dah matang. Kenapa? Dia tak logik you nak layan gaduh hari-hari. Kan you dah ada, macam saya katalah, saya ada 3 orang anak bersama isteri saya. Takkan saya tidak mau hargai perkara tu. Betul. The fokus yang positif lah. So selama Hanif sebab jadi content creator kan, bagi orang awam dia selalu expect content creator to bring happiness on the screen. So pernah tak macam Hanif dengar down, sedih ke, tapi kena pura-pura happy depan kamera? Selalu juga, tiap-tiap hari sebenarnya boleh fikir balik. Biasanya semua content creator lah, hari-hari kita orang down. Tapi kita orang malas nak fikir. Benda tu macam tak logik. Macam saya kata tak logik. Macam saya kata lah, okay, you down. You tengah down ni. Tapi you kena cari rezeki. You kena keluar jumpa orang. You nak layan down you. Tak ada masa. Manusia tak sempurna lah. Kalau you kata content creator, saya rasa antara kerja yang paling stress is content creator. Sebab you akan sentiasa nak cari content baru. Dia yang jadi macam ni, kalau jalan singkat apa yang orang selalu buat, content creator buat is, dia tak ada idea, dia provoke orang untuk orang tarik. Sama ada dia provoke masyarakat atau dia provoke orang lain sebab dia tahu orang tu diminati masyarakat. So ni yang content creator biasa buat lah. Okay. So sebab tu saya selalu cakap beritahu semua orang, jangan idolize content creator. Jangan idolize Sebab tu bila orang kata, abang saya idolakan abang, jangan idolakan aku. Kenapa Why? Dalam Quran pun kata idola kita Rasulullah kan. That's one thing. Nombor 2 is kita manusia biasa. I dengan you tak ada beza. I dengan my staff tak ada beza. Cuma beza is kerjaya saja. Katakan jurutera dengan tukang masak. Beza kerjaya, dua-dua manusia. Dua-dua buat silap, dua-dua ada buat betul, ada buat ni. Dua-dua have to think something new. Tukang masak kena fikir resepi baru. Engineer, semua tu kena fikir macam mana dia nak buat benda tu ni. So it's basically the same thing. It's beza is saya punya kerja banyak social media je lah. So kalau you kata pasal stress tu, memang hari-hari stress. Tapi that is our job. Siapa tak stress? Tukang sapu pun stress. Kita sapu, dia sapu, kita ludah. Dia sapu, kita ludah, itu pun sampai. It's the same thing. It's stress, right? So macam manusia biasa, kita handle macam biasalah. Cari idea baru. Dekat mana-mana akan ada apa? Stress tu lah. Yeah, it's the same thing. Sebab tu bila kata stress tak? Stress tau. Saya dah pernah jadi cikgu, saya dah pernah jadi lecturer, saya dah pernah jadi shoe designer, saya dah pernah kerja jadi badut, saya dah pernah kerja jadi MC, semua stress. Antara semua kerjaya tu, which one yang sekarang ni lagi best? Sekarang lagi best Sebab sekarang ada anak. Balik rumah jumpa anak, macam lagi seronok lah. Kalau dulu tu saya buat kerja tu masa saya bujang. So macam dia punya stress tu aku seorang lah, diam je lah, tak ada ni. Tapi sekarang sebab saya main dengan social media, saya seronok, saya suka sebenarnya sebab balik rumah saya ada anak-anak saya, ada isteri saya. And then saya cuba saya payah untuk, bukan motivate lah, saya tak rasa, kalau orang tanya saya, I do not spread positivity or I do not try to motivate people. I just show what I do lah. So kalau apa yang saya buat tu orang rasa macam, bang, saya termotivated dengan bang. Okay. Sebab dalam video saya langsung tak ada pun niat saya nak motivate orang. I just show what I do. Kebetulan sebab saya pernah kena ditegur. Masa tu saya tengah susah. So one of my friends lah, dia seorang yang bantu saya untuk nak naikkan saya balik. Dia cakap dengan saya, Hanif, dia Chinese. Dia daripada Pulau Pinang lah. So dia cakap dengan saya, Hanif, you have something special. Dia cakap sebab I suka you sebab you ni jenis malas fikir. You tak kisah I Chinese, you layan saja I. Kata, Abid, takkan aku nak pukul kau. Sebab dia orang Cina. Sebab Cina tak. Tapi dia ni jenis kurang ajar. Dia ni kurang ajar, suka mencarut lah kan. So bola-bola saya. Lepas tu dia kata dia suka sebab saya jenis layan dia je. Lepas tu dia katakan, you suka buat social media kan? I kata daripada you buat ni kan, lebih baik you buat macam, sebab dia suka tengok YouTube. Dia kata, apa kata you buat pasal hidup you. Hidup you boring tau, tapi you punya otak best tau.
Lepas tu saya macam okay lah. Sebab tu bila saya kahwin dengan isteri saya pun cadang benda yang sama. So saya rakam saya punya senaman, saya rakam ni. Saya tak pernah pasang matlamat nak motivate orang. Saya cuma cerita apa otak saya fikir. Faham. Apa So yang kalau ada dekat dalam kepala tu lah kasih keluar. So kalau macam saya suka senaman senang. Lepas tu besok ada pertandingan High Rocks. Okay, apa persediaan kita? Ceritalah persediaan kita, bla bla bla. So kita basically tak macam create macam okay guys, this is what you should. No. Tak memasa lah, tetapi macam kita educate orang untuk Educate pun tidak. Oh, educate pun tak ada. Tak ada terfikir pun macam rasa nak educate orang, tak ada. Why do you need to educate? Do you see masyarakat ada problem ke? Masyarakat tak ada problem, individu ada problem. Masyarakat tu akan ada problem kalau individu tu spread dia punya problem. Masyarakat tak pernah ada problem. Kita create the problem. Do not create the problem. Saya kat sini bukan nak mendidik. Mendidik maksudnya, okay, this is what you should do. No, this is what I do. This is what I do. Saya tunjuk kat orang apa yang saya buat. You nak ikut, tak nak ikut, sudah. Dia ada beza sharing dengan educate. Educate, you wajib buat benda ni. You ni. So all of you are my student. You tak buat, saya marah you. Saya tak ada masa nak marah you. Saya buat, you nak ikut, tak nak ikut, sudah. Dan saya tak salahkan you kalau you tak suka cara I. So Hanif is more to sharing. Betul. Yeah, Apa yang sharing ada di dalam minda tu Saya buat. terus. So kalau ada orang macam marah, dalam hati saya macam saya terima sebab saya tahu itu cara saya. So macam you marah, suka hati you lah yang nak marah. Saya nak macam apa? Kan, banyak benda saya buat, ada orang marah tu macam fikir balik, marahlah, saya nak buat macam mana? Itu tak boleh cara nak buat. saya. Saya just share je. So Yeah. ada orang yang akan suka, ada orang yang tak suka. Tak So, apa. so waktu Hanif buat konten-konten kan mesti ada yang baik dengan buruk. Okay, kita tak nak cerita pasal baik lah. Baik dah terlalu banyak. Yang paling buruk lah, ada tak yang satu komen tu betul-betul deep kepada Hanif lah, yang betul-betul menyakitkan? Ada hari-hari timbul komen. orang Ada komen. banyak sangat. Kenapa? Tapi saya terus tak fikir sebab komen tu tak ada kena-mengena dengan apa saya buat. Kadang-kadang saya nak projek lain, mungkin dia tak tengok video sampai habis. Saya ada macam 2 hari lepas saya ada post satu video, Abang Sado tak fit. Sedangkan cerita sebenarnya dalam video tu adalah saya tegur, saya cakap dengan orang, you tak boleh nak samakan training method. You nak samakan marathon runner dengan bodybuilder. You kata bodybuilder tak berlari sebab tu badan dia sadar. Marathon runner training untuk lari. Dia nak badan dia ringan. Kenapa dia nak sadar? Tak logik lah kan training dia kan. Lepas tu you nak bandingkan. Abang sadar tu you suruh lari 10 km pun mungkin tak boleh. Pancit So lah. tu different of type of training. So saya kata tak semesti. You tak boleh nak expect bodybuilder untuk lari jauh. Sebab dia senada komen kata badan sadar-sadar mesti cubalah join High Rocks. Dia komen dekat one of follower saya punya ni kan. Lepas tu saya baca macam Mamat tu bodybuilding, kau nak suruh dia join High Rocks. Mamat tu berlari pun tidak, kau nak suruh join High Rocks. Saya macam saya buat lah tu. Lepas tu mungkin orang dia setakat baca tajuk, dia tak tengok video. So dia criticize saya. Faham. Dia kata alah kau pun entah-entah tak boleh lari, tak fit. Lepas tu dah macam aku. So ke mana mandai. So dia nampak tajuk, dia terus start engine kecam. So to me usually sebab tu saya rasa macam, sebab tu saya kata you tak boleh nak terasa in this ni. You tak boleh nak terasa, you tak boleh nak emosi. You just have to accept it. Kadang-kadang bila saya baca, kadang-kadang saya baca komen tak ada kan mengena. Macam baru-baru ni semalam lah kot, I post something, saya post satu, saya nampak satu video. Video ni sebenarnya video kelakar. Video ni sebenarnya video ni dah lama. Tapi video ni tiba naikkan. Video ni sebenarnya saya rasa 5 tahun lepas, tapi dia naikkan balik. Dan page ni sebenarnya page tu dekat Threads actually untuk bagi orang seronok kelakar. Padahal saya tengok balik, ini isu lama. Masa saya ingat lagi, masa saya tengok video tu pun saya gelak macam tu. Lepas tu saya pelik sebab bawah tu. Tapi dia provoke satu. Lepas tu dia cakap, bang, dah sampai masanya abang jaga badan bang. Anak abang tu tak boleh nak peluk abang bawa motor. Sebab tangan dia, badan dia besar, anak nak peluk tak boleh. So dalam hati saya fikir balik, because satu, kita tak boleh nak, bagi saya kan sepanjang saya hidup, saya tak pernah kritik you punya badan. You nak badan macam mana saya malah tak kisah sebab you selesa kan. If you nak berubah, tak nak berubah sudah. Sebab di hujung harinya is you. Cuma saya tak galakkan you menggalakkan orang untuk tidak jaga badan macam you. So kalau you tak buat, saya tak marah you, saya malah tak fikir. So that thing is dalam tu dia criticize lah orang tu kan. Lepas tu orang komen. Lepas tu saya pula bagi satu, saya share, saya cakap tak salah kita nak panggil orang tu gemuk sebab dia memang gemuk. Tapi salah kalau kita menjaja cerita dia, membuatkan orang lain pun criticize dia lah kan. So it's kind of not good. To me, dia macam ni. Lepas tu ada orang komen. Ada orang komen lah kat situ. Dia tak setuju dengan apa saya cakap. Dia kata kita kena cakap dia depan-depan yang dia gemuk, dia kena berubah. Dia marah saya, you kan influencer, you patut tegur dia supaya dia kurus.
Lepas tu dalam hati saya kan, dia tak upah saya jadi coach dia. Dia tak bayar saya untuk marah dia. Siapa you nak tiba-tiba hentam so dia kan? kenapa saya nak hentam dia? Saya boleh DM dia, cakap dia, bang, saya rasa abang ni ada masalah. Tapi ni saya beritahu abang lah. Ni abang ni. Saya sepatutnya buat macam tu. Takkan saya nak buat post, lepas tu letak gambar dia, letak ni, malukan dia dekat keluarga dia, semua itu semua. Macam saya kata lah, bagi saya macam tak logik. Sebab tu, kita tak boleh nak halang orang nak komen. Orang nak komen. Tapi you kena ingatkan, macam saya kata lah, you kena selalu ingat, dalam semua apa benda you buat ni, you bukan kena bersabar dengan orang, tapi you kena bersabar dengan kekurangan you. So kekurangan saya adalah, saya ni satu ni saya memang sangat malas. So kalau you komen macam tu, daripada saya marah you, daripada saya komen kat bawah tu, last kali saya komen kat bawah tu, Masya Allah. Either saya komen Masya Allah, ataupun saya komen, tu je lah. Very simple. Ataupun okay. Betul. Awak betul. Tanda saya setuju, tapi saya malah nak fikir. Sebab bagi saya macam, you tak perlu nak go on. Kalau ada orang faham. Kalau orang tak faham, kita tak boleh nak cakap apa. So Hanif memang semua post memang ada tengok komen Saya tengok komen. Ada komen bertanya, saya balas. Ada komen macam tu, saya akan balas macam tu lah saya kata. Atau ada ignore? Memang ada baca. Kalau saya busy sangat, saya ignore. Okay. Kalau busy sangat, saya dah busy sangat, otak saya dah banyak. Saya minta maaf, tapi saya ada banyak benda saya kena buat. So saya macam, okay, dah lah. Aku ni fikir masalah lain. Aku dah banyak lagi masalah dalam hidup aku. Betul. Fokus yang lain kan. Dan lagi penting lah, kalau katakan komen tu datang waktu saya tengah main dengan anak saya lebih saya main dengan anak saya. Dah habis main, dah game dia, aku dah lupa dah komen tu. Aku tak balas. Betul. So tadi ada mention ada orang suruh tegur orang kan. So bagi Hanif, rasa penampilan seseorang tu penting tak? Macam, okay, bergantung what is your ni. Kalau you dalam bidang fashion, you have to be fashionable. I'm a fitness. So the most important is not my clothes. It's basically just I wear what I wear. Bila saya pakai apa-apa asalkan nampak fit, saya dah suka sangat dah. So bagi saya itu je lah. Tapi to me, yes you perlu, tapi apa matlamat you? What is your aim? Katakanlah you ni dietitian. You basically kena tunjuk dengan orang, you menjaga kesihatan you lah, jaga pemakanan you, dan you kena membantu orang. Dietitian ni profession yang professional, so you boleh educate. Fitness influencer atau influencer is not a professional. It's not a professional room. You tak sepatutnya menasihatkan orang, kecuali kalau you nasihat orang pasal nak buat content. Tu you boleh nasihat orang. So saya tak layan nasihat orang. Saya kongsi je. Sebab tu selalu saya kongsi. So saya akan macam ni lah. Saya pakai macam ni, saya pakai ikut mood saya lah. Yang penting saya nampak fit, saya nampak cergas, dah okay. Tu je. Tapi penampilan memang sangat-sangat penting. How you bring to others. Macam you cakap lah, you ingat saya macam gasak kan. Bila jumpa saya cakap macam ni kan. Ya, sangat berbeza lah bila jumpa depan-depan. Lembut orangnya. Cara bercakap tu, susun atur ayatnya tu, saya harus cantik. Sebab saya selalunya orang yang macam tu kan, dia dah tempuh macam-macam dari segi in terms of kehidupan tau. So memang betul lah kan. Bila saya tengok kan, wah lain cara dia bercakap tu beradab, susun atur. So daripada situ saya dah boleh dapat tahu yang awak adalah seseorang yang dah tempuh dari segi macam-macam. Saya sebenarnya sebab saya bekas cikgu. Bekas cikgu. Saya pernah jadi cikgu dekat mana? Sri KDU. Saya pernah mengajar kat Sri KDU. Saya juga pernah mengajar kindergarten. So saya pernah jadi cikgu tuition. So saya belajar bercakap untuk pastikan you faham. Dan saya belajar bahawa kalau saya start bercakap dengan nada yang tinggi, you takkan nak dengar. You akan rasa macam nak lawan, walaupun sebenarnya benda tu betul. So saya belajar macam tu. So saya belajar untuk kita bercakap dengan orang, there's a certain nada. Dan kalau nak marah pun there's a certain nada yang you nak kena main. So saya belajar macam tu lah. So sebab tu bagi saya dia sangat-sangat penting. So far Hanif dengar kita punya nada okay tak? Okay, soalan cuma you perlahan sangat. Saya? Saya pun nak lemah lembut. Lemah lembut lah. Okay, tadi Hanif cakap Hanif adalah bekas guru. Ya, saya. Guru kindergarten dengan? Sri KDU, saya ajar sekolah menengah. Sekolah menengah. Okay. Tentang education lah. Okay. Adakah Hanif rasa education ni still relevant? Education relevant, sangat-sangat penting. Kalau tak, kenapa kita ada doktor? Ya. Relevant lah. Kalau you rasa education tak penting, terpulang pada you lah. Saya peduli apa? Saya perlukan doktor.
If you rasa kita nak berjaya tak perlu ni, betul, tapi kita masih lagi perlukan doktor, kita masih lagi perlukan peguam. Tak ada pula kalau kita nak masuk court tu dia panggil, okay, you panggil saudara mara Panggil you. influencer Tak ada. Saya faham situasi sekarang, saya faham. Tapi kena faham, kita perlukan golongan profesional. Influencer bukan profesional. Yes. Influencer tak boleh nasihat tukang masak untuk raja. Tukang masak yang betul, dia tahu apa yang sultan, cara masak untuk sultan. Dia tahu decoration, lepas tu nak tahu ingredient, kita tahu. Tapi kalau influencer, kalau you tak biasa yang kerja tu, tak ada pengalaman, you main masak je, you main hias je. Kalau dengan sultan, kita kena ada seni dia. Dia macam masakan tu, dia macam menyanyi. Dia orang tengok masak tu pun dah kita nampak macam masakan tu macam drama. There's something colourful, there's something dramatic, there's something so benda-benda tu yang professional ni you kena belajar. Ya, ada benda yang memang kena belajar, knowledge tu macam doktor lah. Sebab tu saya kata education memang sangat-sangat penting. Kalau you rasa tak penting, itu you. I don't care what you think. Sebab your opinion doesn't give back something to us in apa orang kata, dalam masyarakat. You punya pendapat tidak memberi kesan pada masyarakat, dia beri kesan pada you saja. Pendapat you tak beri kesan kalau pendapat you tu boleh diguna pakai. So education sangat penting. So kalau macam contoh ada adik-adik yang tak nak sambung belajar, tak nak masuk universiti sebabkan ada dengar kata-katanya, education ni tak menjaminkan masa depan lah, sebabkan kan sekarang ni kan dari segi statistik pengangguran makin ramai, orang dah susah nak dapat kerja. So diorang macam persoalkan lah, education tak penting pun, nampak tak ramai orang dah tak dapat kerja. So what do you think about that? It's up to you. Saya tak kisah. Ini saya jujur je lah. Saya dengan anak-anak saya dengan isteri saya dah bincang. Sebab saya cerita pasal adik saya. Saya tanggung belajar adik saya 100%. So adik saya ni, dia nak habis belajar, dia nak kerja luar bidang. Saya kata buatlah, tapi kau dah bazirkan duit aku dah. Tapi saya tak marah sebab saya setuju. Saya kata buat apa you nak daripada you bazir lagi duit. Betul. So saya cakap isteri saya cakap, dengan anak-anak senang. Lepas sekolah menengah nak sambung belajar, apa you nak? You nak jadi doktor? Okay, jadi doktor. Pastikan you jadi doktor. So daddy sanggup tanggung you, sanggup you buat apa saja, just you nak jadi doktor. Tapi kalau you dah habis, you belajar jadi doktor tapi jadi benda lain, itu saya marah. Sebab bagi saya, macam saya gunakan, sebab dulu saya belajar art. So saya gunakan apa yang saya faham pasal seni. Lepas tu dulu saya tak belajar bisnes, tapi saya belajar bisnes daripada orang. Saya belajar bisnes daripada pengalaman. So saya rasa macam rugi. Lepas tu aku belajar bisnes dulu. Dan saya ambil saya punya sertifikat sijil pun lewat masa umur saya 30-an. Saya ambil dekat FITM Malaysia. So saya tak ambil sport science dulu. So macam rugilah saya biasa balik. Sebab art ni saya guna, tapi saya tak guna banyak, saya guna sikit. Saya guna art daripada term untuk design video, cara bercakap semua. Lepas tu cara saya berpakaian, there's an art and all that. Cara saya nak sampaikan diri saya. Macam rugilah. To me, apa you cakap tu betul. Saya setuju. If you nak belajar, tak nak belajar, sudah. Tapi you have to know masa depannya macam mana. Kalau you nak masa depan cemerlang, there's certain ilmu yang you kena ada lah. Tak semestinya you kena belajar menara gading, tak semestinya. Tapi jangan membazir duit keluarga. So macam isteri saya pun, saya kata isteri saya belajar sampai sekolah rendah. Dia dah buat keputusan, dia tak nak bazirkan duit keluarga dia sebab keluarga dia tengah susah. So dia buat keputusan untuk bekerja. Alhamdulillah, syukur sekarang dia okey. Tak ada pun masalah pun, kan. So di hujung harinya you kena tahu apa you nak buat. Kalau you kata tak nak belajar, apa you nak buat? Janganlah you kata you tak nak belajar tapi duduk termenung, kan. Betul. You have to know. Saya suka kata-kata daripada seseorang Hanif Lloyd. You have to know what you want lah. Macam saya tak kisah langsung apa you nak buat. Saya tak kisah sebab dia tak mengganggu masyarakat. Kecuali kalau you bertindak dan cakap buat video sampai semua terpengaruh, jangan belajar. Sebab masa ni saya tak pernah jumpa lagi influencer cakap macam tu. Ada influencer cakap saya rasa saya tak nak belajar. Tak ada lagi influencer. Kalau ada yang cakap tu, dia bukan influencer. Dia manusia biasa yang cakap semua jangan belajar. Tengok account pun setakat followers tak sampai 1,000 yang cakap macam tu. So you bukan influencer lagi. So if you cakap macam tu, saya buat tak kisah. Sebab you are, I'm telling you, bukan I tak cakap you nobody, tapi apa you cakap tak memberi impact pada masyarakat. Kalau you ni seseorang, macam saya kata, mungkin kalau you ni macam Karo Aiman lah, you cakap macam tu, you bagi impact pada masyarakat, and kita akan tegur you. Macam baru-baru ni macam saya kata, there's an influencer, dia buat tattoo. So this one is memberi impact yang banyak sebab banyak orang follow dia. Itu kita kena cakap jujur-jujur. You buat, tapi apa you buat tu akan influence orang. Faham tak? So at least you kena bagi sesuatu macam untuk
untuk bagi benda yang positif lah. Benda tu bila you cakap terus-terusan, you akan buat orang buat. So itu yang kita cuba halang. Tapi kita bernasib baik sebab dia hanya seorang. So dia tak impact banyak sangat orang. So bagi saya macam tu je lah. Tapi kalau you nak, macam saya kata, you nak buat, you buat suka hati you. Betul. Nak buat kena tahu apa yang dia nak buat, betul tak kan? Jangan lupa selit juga lah, setiap keputusan dia ada dia punya result. Betul. Ada tanggungjawab dekat sana yang kita perlu face in the future. So Hanif, macam sekarang ni kita depan-depan kamera kan, ada tak macam satu something Hanif macam takut nak bagi tahu dekat public ke ada tak? Saya tak takut, tapi kalau saya tak nak beritahu, saya tak beritahu je. Tak bagi tahu lah. Saya tak ada benda takut pun. So sekarang tak ada apa yang dirahsia. Saya tak rasa saya takut apa-apa tau. Macam saya kata, kalau saya rasa belum sampai masa nak beritahu, tak beritahu. Sebab saya kata lah, ada certain thing, banyak benda saya nak buat. Tak kira saya nak kongsi sekarang kan. Kalau nak kata takut, if you dapat tahu sesuatu yang saya buat and you rasa benda tu ni, kalau you kata you nak kongsi sebab saya tahu tu memang silap saya buat je lah. Kalau you kata in that situasi lah, saya macam tak ada benda saya takut. Faham. Ya, dari chit-chat ni pun, conversation ni pun rasa Hanif pun seorang yang berani nak voice out dia punya pendirian. Betul. Seorang yang jujur. Tapi saya nampak macam itu yang bagus ni tentang podcast tu. Kita boleh tahu tentang background individu tu. Sebab macam saya rasa Hanif tak ada share sangat pasal yang tadi story tentang Hanif pernah bankrupt. Saya pernah kongsi, tapi saya kongsi sikit je. Orang pun tak tahu detail. Saya pernah kongsi dulu, bertahun lah saya pernah kongsi dulu. Siapa yang follow saya daripada awal akan tahu cerita ni lah. Yang follow takkan tahulah. Yang baru-baru takkan tahulah kan. Takkan tahu. Orang lah. akan nampak Hanif sebagai face fitness man in Malaysia kan. Faham? Okay, pasal fitness tadi tu. Diet atau workout, mana satu yang lebih susah untuk kekalkan? Dua-dua susah kalau Dua-dua susah kalau kau tak faham apa yang kau nak. Dua-dua susah kalau you tak tahu what is your aim lah, what you target. Kalau you setakat nak sihat, senang. If you nak fit, senang. If you nak tidur macam shredded, macam athlete ke apa-apa kan, susah. So banyak orang dia target macam apa yang dia nampak kat social media. Dia nak shredded macam tu, dia nak fit, berotot kan. Dia tak tahu tu susah. Itu bukan senang. Sebab itu about muscle. Muscle it takes 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lah. Tapi kalau setakat nak slim down, you bagi sebulan, tak ada masalah. Boleh je, no problem, tak ada masalah. So dua-dua susah kalau you tak faham apa you nak, yang you tak tahu apa nak buat. Dua-dua senang kalau you faham dan you tahu apa nak buat. Saya rasa diet susah ni sebab semua suka makan nasi lemak, roti Saya suka makan nasi lemak. teh tarik. Isteri saya makan nasi lemak hari-hari. Nasi kandar. Oh, makan nasi lemak everyday. Isteri saya makan nasi lemak hari-hari. Kan sebab Saya pernah, diet saya masa tu saya menghadap High Rocks Bangkok. Saya dapat buat rekod 1 jam 10 minit. Saya makan nasi kandar hampir setiap hari. Sebab waktu tu kita orang punya training memang gruesome lah. Saya dengan kawan saya, kita orang berlari hampir setiap hari 10 ke 15 km selama 3 bulan darat sebab kita nak capai masa yang kita nak. Berlari 15 km? Sebab dah makan nasi kandar. Ya, hari tu pergi Japan 10,000 step. Wah, itu pun dah pengsan lah. Kaki sampai 2-3 minggu bengkak Sebab tu saya selalu tanya, what is your aim? Kalau dia susah sebab you aim nak turunkan berat, nak slim. Dia susah. Sebab the more we eat, memang berat kita naik. Tapi nak turunkan berat ni susah sebab korang fikir nak turunkan berat. Jangan fikir nak turunkan berat. Kita fikir nak sihat, nak cergas. Macam saya makan sebab saya perlukan tenaga. It's not about because saya bersenam banyak. It's because I need the energy. Faham. So kalau you dah tahu, you ni busy bekerja. So what is, kita letak bigger aim. Okay, saya sebenarnya nak sihat, saya nak elak diabetes, saya nak elak ni. So you dah tahu dah target you dah tahu dah apa you kena buat. Bila you tak nampak bigger picture, you akan fikir macam aku nak cut ni, aku nak cut ni, aku nak cut ni, aku nak cut ni sebab aku nak slim down, aku nak kurus. You have to have a bigger picture. Saya bagi contoh, katakan sekarang ni is Bismillahirrahmanirrahim, 13 hari bulan April. Tulis 13 hari bulan April. So your aim is you want to do, kita letak lah 13 hari bulan Jun. So lagi 2 bulan lah kan. Kita jangan cakap nak turunkan berat. Kita cakap you guys nak kurangkan saiz pinggang. So what you have to do badan. Apa yang buat you rasa ada masalah dekat pinggang you? Mungkin terlebih gula. You kira balik tengok satu hari you ambil gula berapa banyak. Mungkin cut down 2. Kalau katakan you biasa minum matcha bla bla bla, makan nasi. Okay, you cut down matcha semua tu, you ambil nasi saja. You dah nampak dah target you. Okay, matcha ni aku buang. Apa nak ganti? Air buah kot. Air buah mungkin tak apa gula. Buah tembikai ke apa-apa. You cut down tu. Lepas 2 minggu, you tengok, okay, berkurangan. Should I continue? You should sebab dah berkurangan. Sampailah statik tak kurang. Okay, kita dah biasa macam ni. Kita tengok apa lagi.
Sebab tu you kena biasa tulis. Dia aim benda yang lebih jelas. If you setakat turunkan berat, manusia berat naik kadang-kadang bukan sebab makanan. Stress level, kadang-kadang bila you work out, muscle mass naik, hari tu terlebih air. Tapi kalau you fokus kepada yang lebih detail, yang lebih macam lebih nyata lah, you punya saiz pinggang, you punya stress level, you punya tenaga, kekuatan, aku bangun pagi tak akan selesa, itu lagi luas. So bila keadaan macam tu, you nampak lagi senang. The problem that we have right now is semua orang berfokus pada berat. Dia fokus pada berat, dia fokus kepada kecantikan terlalu banyak. Orang tak fokus pada tak kesihatan. Contohlah kan yang tengah menonton ni, contohnya berat badan dia besar. Okay. So dia nak kuruskan badan dia. Kan orang Malaysia kan nak kurus kan, nak slim. Do you think kalau macam makan suplemen ke apa-apa ke, perubatan ada macam contoh orang jual kan, produk ni boleh kuruskan badan. Memang betul ke boleh kuruskan badan? Macam mana dia kuruskan badan? I pun tak tahu. Kena tanya dulu. Kena tanya dulu. Saya pun tak tahu, dia kata memang boleh kuruskan badan lah. So itu yang ramai orang beli suplemen, produk kuruskan badan ni. Okay, saya bagi contoh. Okay. Panadol untuk apa? Untuk hilangkan sakit kepala. Okay. Kalau orang dengar. So macam mana dia hilangkan sakit kepala? I pun tak tahu. I makan je terus hilang lah. Macam semalam sakit kepala saya ni. Betul, baru semua. Itu orang, sebab orang nampak dekat iklan, dia cakap, Panadol untuk hilangkan sakit kepala. So orang makan tu, dia jadi macam, apa panggil lah? Orang dah teringat benda tu. So itu yang bila ada satu produk untuk kurus, kita pun tak tahu sebenarnya apa benda kan. So kita makan, lepas tu dia ingat dia akan kurus, tapi sebenarnya tak kurus. Macam Panadol, kalau saya salah saya minta maaf. Dia ada certain vitamin dalam tu untuk bantu lengkapkan you punya vitamin. Sebab bila kita demam, ada benda yang kurang. So dia lengkapkan sebab you jadi baiklah. So itu fungsi dia. So saya nak tahu macam mana ubat tu membantu. So kalau kata kuruskan badan, macam mana dia berfungsi? You minum, you terus kurus. Okay, so macam mana dia berfungsi dalam badan kita? Saya bagi contoh, saya dengan isteri saya kita jual meal replacement. Fungsi meal replacement ni untuk cukupkan you punya nutrien, protein. Dan protein adalah salah satu cara untuk rasa lebih kenyang. Dan meal replacement kami, kalori sangat-sangat rendah. So sambil cukupkan nutrien you, rasa kenyang, kalori pun rendah. So you boleh berada dalam keadaan defisit dengan lebih mudah lah, tu fungsi dia. So you akan ambil kami meal replacement ni sebelum makan. Sebelum you ambil sebelum makan, you akan rasa kenyang lebih lama. Jadi you punya kalori intake tu tak tinggi. So senang membantu. So kita kena tahu fungsi dia macam mana. Kalau you kata detox, dia buat you membuang berak, tu tak buat you kurus. Itu tak bagus? No, bukan, dia tak buat you kurus. Itu tak buat, itu cuci usus. Yang kalau detox, pergi toilet tak akan kurus. Kita punya usus memang sepatutnya kotor. Usus memang tempat simpan najis. Usus ni rosak kalau you makan benda pedas, you makan benda yang berasid, benda-benda macam tu lah. Tapi kalau setakat kotor tu tak ada masalah. Kalau you makan benda yang merapu, contoh you hari-hari makan mi goreng, you makan banyak trans fat, tu ada masalah. Tapi kalau satu hari tu you makan nasi mi goreng sikit je, yang lain semua makan nasi, ayam semua, tak ada masalah. Kalau you makan banyak fiber, wouldn't be a problem lah. Detox memanglah ni, tapi ingat there's a difference between, saya minta maaf perkataan saya kalau saya terlalu tak beradab, najis dengan lemak dua benda yang berbeza. You nak buang najis kan nak buang lemak? Najis is not lemak. Diorang bukan kawan ni. Najis is not lemak, najis. Lemak menggelebih, najis kat dalam usus. Detox buang usus, buang najis, bukan buang lemak. So nak buang lemak kena exercise. Yes. Okay, lemak berlaku sebab apa orang kata extra energy. So makanan untuk apa? Untuk energy. So what you should do? Just makan cukup untuk energy saja. No, makan secukupnya untuk tenaga you. Nombor dua, if you have extra energy, pergilah bergerak. Pergilah bersenam. Sebab dah ada energy, so kenalah gerak. Macam tu kan. So the first thing first, if you want to lose weight, kita fokus kat makanan dulu. So kalau you ada ubat apa-apa, fokus kat makanan. Macam mana nak buatkan orang kurangkan intake kalori. Sekat situ kita orang keluarkan meal replacement. If you ada cara lain, boleh juga, tak ada masalah, boleh je. Tapi the focus is kawal kalori, sambil tu cukupkan nutrien. Dia kena rendahkan kalori, tapi kena cukupkan protein dia. Cukupkan karbohidrat dia. So macam mana? You boleh cari kat luar makanan-makanan ni, tak ada masalah pun carilah. Okay. So kalau nak tambah saiz badan pula, you kena cari cara nak intake kalori lebih tinggi. Nak kurangkan saiz, kena cari cara untuk kurangkan kalori dia. Tapi sambil tu, walaupun kurangkan kalori, cukupkan nutrien dia. Saya cukupkan nutrien dia. Sebab dia perlukan karbohidrat. Katakan dia perlu 100 gram of protein. And kalau katakan dia perlukan about like 200 ke 300 gram of karbohidrat. Dia kena cukupkan. Tapi nak rendahkan kalori dia tu macam mana? So kalau supplementary tu membantu, okey lah. Tak ada masalah. Satu jalan, saya takkan kata jalan singkat. If you ada duit lebih, okey lah, membantulah. Dia macam pergi hospital. You ada duit lebih, pergi swasta. You kurang sikit, pergi kerajaan. It's basically the same thing. Cuma
Hasilnya membantu lebih. Kerajaan swasta lebih selesa lah. Itu je bezanya. Sama juga kalau you macam bergantung pada pemakanan dengan supplementary lain. Itu je beza dia. Dua-dua sama je, tak ada ni. Cuma you kena faham asas macam mana dia membantu. So kalau you kata supplementary tu dia kata buang detox. Macam saya kata tadi, ada beza najis dengan lemak. Baru I tahulah. So kalau macam yang contoh orang potong usus untuk dia pendekkan usus tu, Untuk tapi memang pendekkan ada nampak kesan dia kurus lah orang. Yes, memang betul. Tapi usus boleh besar semula. Itulah usus. Dia memang boleh besar semula. Dia memang pendek kan, tapi jangka masa sekejap lah. Selepas tu you kena jaga makan juga. Saya tak salah pun kalau you potong usus, no problem. You potong je, no problem. Tapi kalau you dah potong usus, you tak buang tabiat lama you tetap akan membesar balik. Basically the same thing. Tapi bagi saya, kalau you nak potong usus ke biotik, bagi saya terpulang ikut you. Tapi saya ada kawan doktor. Sampai sekarang kawan doktor saya kata dia dah handle biotik dan dia dah hantar potong usus. Dia kata potong usus ni dia boleh terima lagi sebab dia kata keputusan untuk selamat is about 90%. Tapi kalau biotik ni dia kata 50-50. Wah. Sangat susah sebab lemak badan kita ni dia mengawal hormon kita tau. So bila tiba-tiba lemak badan you berkurangan 100%, hormon you pun tak stable. It's either you stress atau kemurungan atau lepas tu you akan bloated, keradangan, ada banyak benda boleh berlaku selepas tu. So dia tak ni. Dia tak galakkan sangat biotik. Tapi macam saya kata terpulang kat you sebab duit you, saya tak nak alang. Okay, Hanif, kata-kata kepada orang yang malas nak workout. Suka hati awak nak workout, tak nak workout tak apa. Sebab macam saya katalah, kita bukan workout untuk cantik. Kita ni bukannya atlet yang korang workout nak tunjuk cantik, tunjuk six pack, no. Sebab kalau you Islam pun, you ada six pack pun you tunjuk kat isteri you je. Cuma you kena ingat, lagi sihat badan kita, lagi cegas badan kita, lagi selesa hidup kita. Memang betul, saya setuju. Tak kisah you bersenam, you akan mati. Tapi saya nak mati dalam keadaan yang selesa. Sebab tu saya workout. Saya tak naklah mati dalam keadaan yang tak selesa. Itu je. Sangat deep lah soalan. Ya, jawapan. Dan Hanif pun dah pernah tempuh macam-macam kan. So ada tak kata-kata kepada lelaki di luar sana yang tengah struggle? Buat je lah. Semua ni susah senang kita, Allah je tahu. Macam saya tu tak tahu nak cakap apa pasal kepada semua orang. To me senang je. If you nak buat, you buat. Tak nak buat, sudah. Sebenarnya semalam saya balik daripada open house rumah mak saya. And then my wife pagi tu dia pergi running dengan kawan-kawan dia. Isteri saya kata dia jumpa orang gila. So isteri saya kata orang gila tu nak buka baju. So dia kata macam depan mana? Depan dia wife. Depan semua orang. Masa dia lari orang. ke KL Car Free kan. Dia tunjuk kat semua orang. Lepas tu isteri saya kata macam ni diorang ada perasaan tu. Lepas tu saya cakap dia, you tahu tak dulu I macam tu lah. Saya duduk kat jalan lah. Saya memang stres. Lepas tu saya tak ada duit. Saya memang stres. Otak saya tak boleh fikir. Otak saya berada di awangan. Saya kata dengan dia, orang gila ni adalah orang yang stres. Orang yang terlalu stres sampai dia berada di awang-awangan. Dia macam bayangkan benda tu berlaku. Dia sebenarnya dia dah hilang pedoman sebab dia dah tak ada apa-apa. So dia create satu dunia baru dalam otak dia. And then dia nak buat. So apa dia nak buat, dia buat lah. So saya dah pernah dalam situasi tu tau. Wah. Saya nasib baiklah Allah datangkan kudrat waktu tu sebab saya masa susah tu saya tidur kat masjid. So saya ada guard macam tu, dia tegur saya, dia beritahu saya cerita kat dia kata tak apa ni, sabar. Ni Allah bagi, dia ingatkan saya. So saya bersyukur masa saya bankrupt tu, masa saya dalam situasi tu saya berada kat masjid. So kat situ yang bantu saya sedarkan diri saya lebih lah. So sebab tu saya beritahu semua orang, if you nak buat, you buat. You tak nak buat, sudah. Yang penting hidup kita ni is hidup kita. Jangan kita susahkan orang, jangan kita susahkan keluarga, jangan kita susahkan orang lain. Sebab di hujung harinya, kalau katakan kau jahat, biarlah kau seorang je masuk neraka, biarlah kau seorang je susah, biarlah kau seorang lalui. Jangan kau heret orang lain. Sebab bila kau heret orang lain, engkau mengakibatkan orang lain hadapi masalah yang sama macam kau. So kalau kau nak susah, kau susah seorang. Tapi jujur cakap, kita ni lelaki. Lelaki dilahirkan untuk bertanggungjawab. Kita memang dilahirkan untuk rasa susah. Rasulullah pun, dia nak naikkan Islam pun, dia susah, sangat susah. Tapi dia sentiasa berusaha untuk pastikan orang lain senang. Rasulullah tak pernah berhenti berusaha. Dan kalau dengar, baca pasal hikayat Rasulullah semua, dia punya cerita semua, dia tak pernah nak pastikan orang lain ada masalah. Dia pastikan semua benda selesai dan dia tak suka marah orang. So kalau you ada masalah, saya belajar daripada kisah Rasulullah, sebenarnya kita bukan kena bersabar dengan kekurangan orang. Kita kena bersabar dengan kekurangan diri sendiri. So kalau you nak marah, you kena ingat balik, kenapa you nak marah? Allah dah benarkan benda tu berlaku.
Kalau you marah, mana you marah dengan Allah. So daripada you duduk diam, daripada you susah, daripada you kata macam masalah lain, you buat je lah, selesaikan je lah. Sebab saya dah pernah rasa, saya nampak lah bapak saya macam mana orang ingat dia tak bertanggungjawab, sedangkan dia cuba. Lelaki ni kalau kita tak usaha, salah, kita usaha salah. So daripada you pening kepala, you buat je sebab kita kejar pahala. Itu je lah kot. Buat je lah, tak payah fikir. Di hujung harinya lelaki memang sepatutnya hidup memudahkan isteri dia, anak-anak dia, keluarga dia. Lelaki ni hanya disebut kalau orang yang dia bantu tu senang. Kalau you kaya, tak ada orang sebut nama you. Tapi kalau you kaya, you buat tolong orang, orang sebut nama you. So tak payah fikir, you buat je. Tu je lah kot. Oh dia. Kata-kata daripada seorang Hanif Lloyd Betul. Yang sudah tempuh macam-macam. Ya. So semoga semua orang yang tengah ada kesusahan pun akan banyakkan bertabah. Bertabah, Stay strong. Stay Ya. strong. Mesti akan ada ada jalan dan pintunya lah guys. Okay guys. Alhamdulillah kita dah sampai di sesi penghujung dengan Tak ada cerita pasal sports. sports ada sikit je. Tapi je, Masya Allah. saya rasa saya lebih tertarik dengan perjalanan kisah Betul. seseorang Hanif Lloyd sendiri. Sebabkan cerita pasal sport, Hanif dah cerita dah dekat semua dia punya TikTok apa social media. Tapi hari ni saya nak lain sikit. Saya dapat kupaskan diri Hanif yang sebenarnya tu kan. Yang mana ramai yang tak tahu lagi, dan I think it's going to be a good punya discussion. Alhamdulillah guys. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Hanif sebabkan hadir dekat studio saya yang kecil ni. Terima kasih sangat walaupun daripada jauh. And saya nak ucap ribuan terima kasih sangat sebabkan sharing yang sangat-sangat benefit lah. Bukan kepada saya dengan isteri saya, malah kepada orang lain. Yang tadi tu pun cerita tentang Hanif punya keluarga tu sangat-sangat hit kepada diri saya lah Hanif. Terus terang cakap, hit. Dan InsyaAllah lah kita tengok macam mana lagi. Kalau ada next episode, saya mungkin boleh panggil lagi. Boleh. Hanif, InsyaAllah. Sayang, ada apa-apa kata-kata terakhir? Terima kasih Hanif. Terima kasih Hanif. Betul. Hanif ada kata-kata terakhir? Tak apa, tak tahu nak cakap apa puan. Saya minta maaf. I mean kata-kata terakhir ke viewers ada? Tak ada. If you guys tak tahulah, terima kasih sebab melayan saya punya konten. Terima kasih banyak. Terima kasih orang yang doakan saya. Terima kasih sebab sentiasa sentiasa berfikiran positif dengan apa saya buat. Kepada semua orang saya doakan korang dimurahkan rezeki selalu. Tu je lah kot. Amin. Amin. Okay guys, terima kasih kerana tonton daripada awal sampai ke hujung. Jangan lupa macam biasa subscribe, like dan juga share. Dan jangan lupa juga follow Instagram, social media Hanif Lloyd. Korang search saja Hanif Lloyd, korang akan jumpa dah. Lelaki yang sangat kacak, bergaya kan. Bergaya macho, sado. Okay, so itu saja. Terima kasih banyak-banyak dan see you guys in the next episode. Assalamualaikum. Bye. Assalam. Alhamdulillah. Boleh tak ada satu bonus soalan? Apa dia? Ada ke? Pernah sebab Hanif sekarang sangat fit kan? Hanif pernah gemuk tak? Kena gemuk. Paling besar saya pernah capai 93 kg. 93 kg. Sebelum saya berkahwin dengan isteri saya. Saya rasa macam nak tahulah. You kalau nak gambar saya betul, minta isteri saya. Saya pun dah tak ada gambar saya dah. Oh yang memang gemuk sangat lah. Tak adalah 93 kg, tak tahulah gemuk ke tak. Bagi saya susah nak bergerak lah, nak berlari pun susah. Masa tu saya berkahwin dengan isteri saya. Saya selepas berkahwin dengan isteri saya yang saya jadi fit. Sebab tu saya kata susah senang saya isteri saya ada. Motivasi. Dia ubahkan hidup Hanif 360. Orang kata lepas kahwin susah dapat six pack kan. Saya maintain six pack saya selepas berkahwin. Lain macam Maksudnya isteri tu lah yang bawa berkat Bawa berkat pada Hanif Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi macam saya katalah, saya di sini sebab doa dia. Sebab saya percaya betul. Saya percaya bahawa saya di sini sebab doa isteri saya. So sebab tu bila saya macam gaduh, saya marah isteri saya pun, saya fikir balik, aku kat sini sebab doa dia. Betul. Lepas tu saya macam saya katalah, tadi saya memang jenis malas. Saya macam malas nak gaduh lama. Macam saya kata, bila orang kata saya rajin, Hanif tak rajin, betul dia cakap. Isteri saya pun akan cakap, Hanif sangat-sangat malas. Cuma malas dia tak kena tempat lah. Saya jenis saya bangun pagi, saya penat. Aku malas lah, yang penat aku pergi je lah. Betul, kadang-kadang saya macam bangun, saya kena buat live pukul 6 nak promote produk. Saya bangun pukul 6 tepat pukul 6 ni, isteri saya kejutkan saya, Ayang ni. Saya terus bangun, basuh muka, siap apa yang ada, 4-5 minit saya terus buat live. Tak fikir apa. Memang penat, saya fikir balik macam, ini dah tanggungjawab aku kena kerja lah. Hanif pernah share tak gambar
masa padan 93 kg. Ya, kalau you nak, saya boleh minta isteri saya punya, sebab masa saya kahwin isteri saya, majlis dia baju saya koyak, majlis saya siap orang tu kena jahit belakang sebab badan saya besar. Dia besar gemuk ke ataupun sado? Bukan, 93 dia kg tak sebu. gemuk sangat lah. Sebu maknanya sado tapi sebu, banyak lemak. Chubby kan. Tak tahu nak Kenapa cakap. macam mana boleh jadi badan besar macam tu? Apa? Makan banyak sangat ke apa? Ke memang nak badan memang Sebelum besar? kahwin dengan isteri saya, kan saya kata saya kena selesaikan 200,000 tu kan. So kita dalam masa 6 bulan kan, travel sana sini, tidur tak jaga semua, makan je apa-apa, ketil goreng semua. Kadang-kadang saya lapar, kadang tak makan tengah hari. Malam tu saya makan, saya terus makan dalam 2 bekas klepot. Kalau klepot yang besar tu kan, makanlah bedah 2. So waktu tu memang saya tak kisah. Saya fikir nak selesaikan kerja saya, nak kahwin dengan isteri saya. So selesailah. Saya seronok sebab perkahwinan kami 100% saya dengan isteri saya. Kita orang tak ada minta mak bapak. Saya cuma minta, saya minta bapak saya 3,000 je. Majlis, mas kahwin semua saya uruskan. Nanti at the end of the podcast, kalau Hanif tak mind dan kita we can put this letak to lah, this macam gambar bonus Hanif, lah. Tak Credit ada sheet. masalah, boleh je, no ya. problem. Apa saja yang boleh membantu Betul. lah. sebab rasanya itu pun boleh bagi motivasi lah orang untuk okay, kalau Hanif boleh, dia pun boleh. Yelah, sebab waktu tu fasa situasi yang tengah susah, so tak ada fikir nak Tak fit fikir ke apa. banyak Nak dah. Mana nak settlekan fikir? hutang-hutang Ya. apa semua tu dulu Fikir kan. apa yang penting lah. You penting is your life. Hmm. Fit ni bagi saya, macam saya kata lah, saya memang target saya tu nak kahwin. Saya tak fikir, saya sebenarnya masa tu saya tak bayang pun situasi ni. Saya tak bayang pun saya akan pergi luar negara, travel, saya tak bayangkan langsung. Kita memang, saya tak pernah fikir. Waktu tu macam saya kata, you tengah susah, you selesaikan yang susah tu dulu. Baru you start berangan. Kita Baru boleh start berangan. you boleh berangan. Tapi you kena selesaikan yang penting dulu. So saya selesaikan yang penting dulu lah, saya malah nak fikir yang lain. Kata-kata daripada seorang isteri Thank you so much, Hanif. Thank you so Thank much, you so Hanif, much. for coming. Boleh. No Jom problem. kita pergi everything. makan. Sempat? Boleh. Jom kita pergi makan. Okay guys, itu saja. Bye-bye.